Salam sejahtera, salam satu The Max. Jadi boleh saya tanya tak apa khabar? Ramadan yang keberapa hari ni? 21. Okey, ternyata anda hebat because apa? Kerana hadirkan diri. Walaupun saya cakap dekat Mira tadi, this is the good time untuk lepas sahur tidur kan doktor? Ini memang tengah sedap layan ni. Ke macam mana Kak Ida? Okey, tapi anda hadir jadi satu tepukan yang hebat untuk diri anda. Baik, yang saya hormati kebetulan Dr. Hari yang sentiasa komit untuk membantu kita untuk pergi lebih jauh bersama dengan The Max pada hari ini, especially berkenaan dengan products. Dan yang saya hormati pemimpin-pemimpin, stokis-stokis yang tidak jemu-jemu datang, Kak Ita. Kak mana Kak? Ada orang datang. Okey. Baik, apa-apa pun sebenarnya simple pada pagi ni. Tugas saya hanya untuk kita sama-sama recap balik. Saya percaya semua dapat tahu. Orang kata tu sudah terang lagi bersuluh tentang kekuatan syarikat. Jadi kenapa kita perlu pilih The Max? Sebab apa yang saya difahamkan, apa yang orang berjaya kata, untuk berjaya ini kita kena buat 3 perkara. Yang pertama apa dia? Buat pilihan yang betul. Yang kedua, buat cara yang betul. Dan yang ketiga, buat betul-betul. Jadi kita ke perkara yang pertama, iaitu buat pilihan yang betul. Adakah The Max ini satu pilihan yang betul untuk kita semua? Memang saya setuju apa yang dikatakan oleh Cik Amira tadi. Sebab masa doktor pergi ambil AJL tadi, Lily kan? Bukan tadi, masa ambil lesen AJL tu, doktor bagi tahu currently yang terkini statistik daripada KPDNKK mengatakan sehari tak kurang daripada 4 syarikat baru didaftarkan. Lagu raya lagi. Baik. Baik, 4 syarikat baru didaftarkan. Jadi lebih kurang kalau 4 sebulan 30 syarikat baru ni. Tu yang orang kata tu jangan hairan. Kadang-kadang hari ni kita nampak member kita kat sebelah ni dekat The Mac. Besok kat kursi tu dah kosong, dah tak ada dia. Jadi benda ni bukan mustahil. Okey, cuma dalam soal macam tu ada orang tanya saya ni. Jadi banyak syarikat semua kata syarikat tu bagus, produk dia bagus. Jadi apakah kriteria yang boleh kita jadikan sebagai penanda aras yang syarikat ini boleh kita bernaung, boleh bertahan? Sebab walaupun sesuatu yang sukar untuk kita fikirkan bila kita nak bercakap soal masa hadapan. Setuju ataupun tidak? Kalau anda tanya saya, The Max ni boleh pergi dan boleh bertahan berapa lama? Saya akan jawab mudah. Jawapannya ada dalam diri anda. Bermakna dekat sini, anda nak dia bertahan berapa lama? Nak bertahan sehari, dia tahan sehari. Nak bertahan setahun, dia bertahan setahun. Nak bertahan 3 tahun, dia akan bertahan 3 tahun. Bermakna terpulang kepada anda. Sebab The Max hanya satu platform saja ni. The Max hanya satu platform. Doktor, dia dah sediakan produk, dia dah sediakan prasarana yang bagus untuk kita sama-sama gunakan. Jadi tak perlulah Mi join The Mac, Mi nak kena buat dewan sendiri kat rumah secantik macam ni, nak panggil tim untuk meeting. Tak perlu. Gunakan dewan yang telah disediakan. Itu maksudnya. Jadi selama mana dia bertahan bergantung kepada anda. Kalau anda sama-sama menjaga The Max, terus bersama dengan The Max, dia boleh pergi sangat jauh dan sangat lama. Jadi makanya mari kita lihat the power of company. Kenapa kita perlu pilih The Max pada hari ini? Baik, The Max seperti anda sedia maklum, sekali lagi kita recap sama-sama, hanyalah satu jenama kepada produk. Sedangkan syarikat ini adalah BioPro Resources. Jadi kalau anda tengok VT tadi, MC bagi tahu, seterusnya BioPro Resources. Mana doktor berdua keluar ni? Sebab company-nya adalah BioPro Resources. The Max adalah jenama kepada rangkaian produk di bawah BioPro Resources. Dan The Max adalah gabungan kepada The Maxologist dan juga Mangosteen, kulit dan juga manggis. Baik, seterusnya. Okey, setiap syarikat pasti ada visi dan misi. Saya tak nafikan. Tetapi kalau kita lihat kat sini, misi The Max itu sendiri adalah nak menzahirkan, menjadikan kehidupan, kesihatan, sosioekonomi dan juga ilmu
kepada masyarakat di luar sana untuk orang kata tu sama-sama memanfaatkan orang kata tu misi The Max dan juga visi. Tak salah, macam selalu saya kata, kita selalu berdoa sebab setiap kata-kata kita Lini adalah doa. Jadi kalau The Max kata dia nak jadi peneraju suatu hari nanti, benda tu bukan kita kata retorik ataupun hayalan semata-mata. Baguslah kita berdoa sentiasa nak menjadi yang lebih baik daripada semalam dan besok lebih cemerlang daripada hari ini. Bersama kita menuju ke puncak impian yang satu. Terus mencoba, harus bersedia. Segala cabaran akan ditempuh, kita akan harungi bersama kami di The Max. Wow, tiada yang mustahil sekiranya kita semua bersatu. Bersama The Max kita akan terus maju. Bersama The Max pilihan nomor satu. Bersama The Max kita akan menggapai kejayaan. Bersama The Max kita akan terus maju. Bersama The Max pilihan nomor satu. Bersama The Max kita akan menggapai kejayaan. Hanyalah The Max di hatiku. Jom join lagi. Bermutu tinggi, berkualiti, teknologi terkini, jaringan The Max. Dengan The Max kita akan mencapai segala impian jadi reality. Kita akan harungi bersama kami di The Max. Wow, tiada yang mustahil sekiranya kita semua bersatu. Bersama The Max kita akan terus maju. Bersama The Max pilihan nomor satu. Bersama The Max kita akan menggapai kejayaan. Bersama The Max kita akan terus maju. Bersama The Max pilihan nomor satu. Bersama The Max kita akan menggapai kejayaan. Bersama The Max kita akan terus maju. Bersama The Max pilihan nomor satu.